kata cikgu tak boleh buat kuis? So, melalui Canva, cikgu-cikgu boleh bina sendiri kuis menggunakan Canva AI. So, sekarang kita mulakan. Katalah cikgu nak bina kuis. Bina kuis. Matematik. So, kita boleh rujuk di SKP. Soalan apa yang kita perlu gunakan untuk memberi latihan kepada murid menggunakan Canva AI. Paste, bina kuis matematik dengan menukar nombor bulan juta dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. So, selepas ini kita klik dekat sini code for me. Cikgu tak perlu risau kalau cikgu tak pandai coding ke apa, biar Canva AI yang akan buat coding untuk cikgu dan cikgu akan dapat bina satu kuis matematik untuk dikongsikan kepada murid-murid cikgu. So, cikgu klik pada code for me. Kemudian cikgu klik next. So, cikgu biarkan saja, tunggu sehingga Canva AI buat coding untuk cikgu. Okey, so siap cikgu punya design. Sekarang cikgu pun klik pada use in a design. Cikgu pilih presentation. So siap yang ini, kemudian cikgu klik bahagian present. Klik present. So, dekat sini cikgu boleh nampak dekat sini, selamat datang ke kuis matematik. So, cikgu boleh share link kuis ni kepada murid-murid cikgu supaya murid dapat menjawab kuis dengan mudah. So, jom kita mulakan. Kita cuba dulu. Klik pada mula kuis. So, dekat sini kita ada 10 soalan. Dekat sini disediakan sekali panduan untuk membuka nombor. So, memudahkan murid-murid sebelum menjawab dia boleh rujuk nota dulu. Berapakah nilai di puluhan juta dalam nombor bulat? Dia akan tanda betul. Kalau salah, dia akan tulis salah dekat sini. Katalah kita klik salah. Bolehlah. Kita akan klik jawapan yang betul, kemudian seterusnya. Berapakah nilai 3/4 juta dalam nombor bulat? Katalah kita tandakan yang salah. Yang salah apa jadi? So, nampak tak? Dia akan buat jawapan salah, jangan berikan jawapannya. Okey, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.